Baik, sekarang kita masuk siri keempat. Kita akan masuk dalam real chart. Kita akan tengok dalam real chart, di mana siri ketiga sebelum ini yang aku pernah terangkan tentang reversal pattern dan juga kawasan head and shoulder. Siri 3 dan siri 2 aku ada cerita kan. Jadi aku buka dekat dalam Euro USD M5 ya. Kita nampak di sini di atas terdapatnya bentuk head and shoulder ataupun QM ataupun dipanggil reversal pattern, di mana di sini telah membentuknya kawasan high, low, new higher high plus paling tinggi. Kemudian dia bermanipulate ke sini ya. Dia tidak berjaya pecahkan yang di sebelah kiri, tapi dia naik atas pun tidak berjaya pecahkan yang di sebelah atas. Tiada momentum, cuma berlakunya kawasan base sahaja. Tetapi dia telah melanjutkan penurunan membuat new lower low. Di sini telah berlakunya low yang baru. Jika ada shadow, sekiranya terdapat ada shadow macam halus-halus ni kan, nampak ada macam bentuk jarum-jarum ni. So aku akan terangkan. Ni lebih clear. Lebih dekat, aku fokus. Di sini kan high. Okey, aku tanda tulisan high. Di sini high. Kita kena ambil shadow yang tertinggi kalau boleh. Yang tertinggi tu adalah high. Aku letak H. Kemudian low bawah tu. Di sini dipanggil low lah. Di sini panggil low. So, di sini panggil low. Dan kemudian dia mencipta new higher high di atas. Maknanya price paling tinggi. Dan tidak ada price yang mampu untuk pecahkan kawasan tersebut. Jadi dia telah berlaku penurunan, tetapi tidak berjaya juga penurunan ini untuk pecahkan di bawah kawasan lower low ini. Ni lower low sekejap. Edit sikit lah. So apabila dia tidak berjaya pecahkan kawasan lower ini, tidak bolehlah kita dikategorikan sebagai reversal pattern. Tetapi jika dia melanjutkan penurunan ke bawah dan melepasi low sebelumnya dan telah berlakunya new lower low berikut, so ini dipanggil sebagai kawasan reversal pattern. New lower low maknanya low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. So dia membuat lower high di atas ni, kemudian dia membuat lower high dan dia terus membuat penurunan. Dia buat lower high, lalu dia buat penurunan berikutnya, mencipta new lower low lagi. Ini dipanggil reversal pattern. Dalam real chart begini keadaan rupanya. Kadang-kadang dia buat kita jadi confused. Kemana arah dia nak tuju? Kemana arah dia nak pergi? Jadi dia akan mainkan kita punya emosi. So ini yang paling penting adalah bacaan structure. Sebab tu aku tekankan bahagian bacaan structure ni, sebab kerana apa? Inilah basic yang kebanyakannya pro trader gunakan. So diorang akan melihat dulu structure dan bagaimana keadaan dia nak pergi, sama ada menurun ataupun juga dia nak cuba naik. Di situ. So ini di dalam time frame L5. Kalau kita zoom out, maknanya kita jauhkan pemandangan ini, dia keadaan begini. Menurun. Sebenarnya dalam menurun. Walaupun dia naik, contohnya di sini dia cuba nak mengelirukan kita. Telah berlaku new lower low dan bawah ni dia buat lower high. Contohlah ini lower high. Di sini telah berlakunya lower high. Kemudian tiba-tiba dia buat lagi satu low yang baru. New lower low lagi di bawah ni. So automatik ini adalah kawasan lantai yang terbaru. Kerana dia berjaya melepasi price sebelumnya. Maknanya dia berjaya menembusi. Dan kemudiannya dia cuba untuk menaiki semula. Maknanya dia nak naik, tapi tak berjaya kan. Di sini tidak boleh dipanggil base. Jadi kita kena ambil terus di atasnya, iaitu higher high yang terbaru. Di sini dipanggil higher high. Maknanya base di tengah tadi tidak boleh dikira sebagai kawasan base, kerana tidak ada price yang mampu pecahkan lower high sebelumnya dan juga new lower low di bawahnya. Tidak berjaya dipecahkan. Jadi dia terpaksa skip. Kita kena ambil kira higher high di atas ini. Dan dia membuat lower low
lower low, lower low, higher low, sorry, maaf, higher low di bawahnya. Kemudian dia mencipta new higher high yang seterusnya. Faham ya? Jelas ya? Jadi kawasan ini adalah kawasan yang tertinggi untuk setakat ini. So price lagi turun. Nak tahu kenapa dia turun ke bawah? Ini nanti kita pergi kepada advance. Kita akan belajar tentang QML setup, di mana QML tidak spesifik QML yang rapat. Kadang-kadang QML yang jauh juga boleh dikira sebagai satu setup di mana price mampu membuat penurunan yang lebih jauh. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita baca structure secara basic. Ini asas ya. Begini rupa dia. Apabila dia berlakunya lower low yang terbaru, maknanya dia dah pecahkan lower low sebelumnya. Faham tak? Di sini kawasan ni penting. Shadow dikira ya. Kalau boleh ambil di kawasan shadow. Di sini juga kawasan ni price telah melepasi. Maknanya price telah melepasi dia. Jadi higher high berikutnya telah tembus di bawah ini ya. Maknanya faham ya. Okey. Okey, setakat itu saja. So kalau kita tengok, kita scroll ke kanan lagi, dia telah membuat penurunan ya. Penurunan. Di sini dia menurun, dia buat lagi compression, dia naik macam ni. Dia compression dan dia turun lagi. Ini semua akan ada cerita di masa akan datang. Jadi aku akan ceritakan serba sedikit basic saja untuk pengenalan ini, dan nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi ya. Assalamualaikum semua.